أكرمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Silakan Ustaz Aida. Ada ekor lah Syed punya suara. Okay. Muka surat 455, surah Sad, ayat 29. Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang yang berakal mengambil iktibar. Kitabun أنزلناه إليك مبارك untuk tadabbur liyadabbaru آياته وليتذكر أولو الألباب. Minta maaf betangni kelas tadabbur bahaya. Kelas tadabbur betangni bahaya, kita akan cakap tentang jin. Okey. Please semua tulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia daripada tanah.
ayah kami Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hayawan-hayawan dan binatang, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-jin. Al-jin ini makhluk ada tak? Malaikat ada tak? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ayam jantan suara dia tinggi atas, Rasulullah bersabda dia tengok malaikat. Malaikat. Tapi apabila keldai keluar suara, dia melihat syaitan. Macam tu. So, hayawan-hayawan boleh nampak, boleh tengok malaikat, boleh tengok jin. Tapi manusia kita tak boleh tengok. Kita tak boleh nampak. So, ilmu kita, zaman kita, ilmu bahaya. Ada orang nak buat apa? Ustaz Aida. Ada orang nak مثلا, ada orang mata dia rosak, dia letak mata kucing. Atau dia nak letak mata keldai. Nanti ini orang boleh melihat syaitan tak? maksudkan, yani مثلا contoh, mata kita sama-sama kamera, betul tak? Sama-sama kamera. So ada kamera biasa, ada phone, ada kamera untuk rumah, betul tak? Ada mini jenis kamera, betul tak? So mata kita sama-sama kamera. Mata ikan different from, ada beza dengan mata ikan, betul? Mata ayam, mata keldai, mata kucing, mata manusia, betul tak? So ada ulama kata kucing nampak semua barang-barang warna purple. Okey? Jadi maksudkan mata kucing tak ada warna blue, warna putih, warna hitam macam kita manusia. Kucing sentiasa tengok satu warna, everything satu warna. Jangan fikir wallahi kucing dia boleh melihat, boleh nampak putih, hitam, kucing مثلا kuning, merah. No. Kucing tengok semua sama warna. Okey. So Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin daripada api. Okey. So jin boleh melihat kita, kita tak boleh melihat jin. Ada hikmah. Allahu a'lam. Ada hikmah. Jin boleh melihat kita, jin kita tak boleh melihat jin. So apa makna jin? Apa makna jin? Okay. Look at, di bahasa Arab, everything ada jin. Sorry. Tutup mic. Okay, Ustaz Aida, I make you host. Kalau ada orang buka mic, boleh tutup mic. Okay. So, jin, apa makna jin? Jin maksudkan something hide. Yani مثلا contoh, kita cakap hati janan. Yani tiap-tiap berkataan di bahasa Arab ada jim nun, maksudkan ini tak boleh nampak. Jin maksudkan tak boleh nampak. So apa makna jannah? Syurga, jannah. Maksudkan tak boleh nampak. Yani maksudkan orang yang masuk syurga kita tak boleh nampak. Kenapa? Sebab ada pokok banyak, betul tak? Nama al-jannah
Okey, apa makna nama Al-Jannah? Al-Jannah maksudkan orang yang masuk syurga tak boleh nampak sebab ada banyak buku. So, baby dalam perut kita, nama dia di bahasa Arab janin. Janin. Apa makna janin? Sebab dalam perut ada gelap, betul tak? Perempuan hamil ada gelap. So, tiap-tiap perkataan di bahasa Arab ada jim, nun, nun. So, orang majnun, majnun. Kenapa? Sebab dia tak boleh fikir. Fikir dia hilang. Faham apa makna jin? Jin, something kita tak boleh nampak. Jin. Okey. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin daripada api. Allah ciptakan kita daripada tanah. Okey. Kenapa kita tak boleh tengok jin? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mata kita tak boleh nampak jin. مثلا bagi contoh. Ustaz Aida bagi contoh. Sekarang saya ada api. مثلا bagi contoh. Okey, sini. مثلا ini api. Kalau saya jalan, awak tengok apa? Tengok macam bulatan, betul tak? Betul? Kalau dalam tanang ada api, saya buat bulatan cepat. Ustaz Aida nampak apa? Nampak bulatan, betul tak? Tapi ini betul tak? Ini tak betul. Tapi mata saya tengok bulatan. Tapi in fact, no bulatan. Tak betul. Tapi sebab ini sangat cepat sampai saya rasa ini bulatan. Tapi ini bukan bulatan. So, kita tak boleh tengok jin sebab mata kita lemah. So, kita boleh tengok apabila jauh 15 cm. 15 cm kita boleh tengok. Kalau 15 kilometer boleh tengok? Tak boleh. Okey, Ustaz Aida. Sekarang kalau ada perkataan sangat dekat, boleh tengok? Tak boleh. So, mata kita lemah. Tak boleh tengok. Tapi mata hayawan sangat kuat. Betul tak? Kadang-kadang ada burung di langit, dia boleh tengok air dalam bumi. Macam al-hudhud. Burung al-hudhud, kalau dalam bumi ada air, dia boleh tengok. Dia boleh rasa. Tapi kita boleh rasa? Tak boleh. Okey? Masalan, contoh, anjing, dogs. Ustaz Aida, dogs. Dia smell, dia boleh smell mungkin 5 kilometer, betul tak? Tapi manusia kita tak boleh. Sebab maksudkan tiap-tiap makhluk Allah bagi sifat khas. Okey. Kita mesti tahu jin sama-sama ins, sama-sama kita. Yani ada jin nama dia Aida, perempuan. Ada jin nama dia Aisyah. Ada jin nama dia Khadijah, perempuan. Ada lelaki nama dia Al-Sheikh Walid, Al-Sheikh Mustafa, Al-Sheikh Ahmad. Jin sama-sama kita. Sama-sama kami. Exactly. Mereka kawin, minta maaf, mereka daging, ada darah, ada daging, ada darah, ada mata. Sama-sama manusia. Tapi ini makhluk. Allah ciptakan kita daripada tanah. Allah ciptakan ini makhluk jin daripada api. Tapi jin sama-sama ada tanang, ada hidung, ada mulut, ada gigi. Okey. Saya sudah baca di dalam satu buku. Tapi Allahu a'lam. Sifat-sifat jin. Jin ada badan. Mata dia bukan kanan kiri. No, mata dia
atas bawah. Yani مثلا contoh, kita mata kita macam tu, betul tak? Jin mata dia macam tu. Okey, Ah, faham? eyelid Okey. dia. Mata kita, mulut kita kanan kiri, mulut. Mulut jin macam bulatan. Mulut jin macam bulatan. Hidung jin macam papi. Macam papi. Macam tu, macam papi. Telinga jin macam keldai. Tanang, tanang jin sampai bumi. Yani مثلا sekarang kalau saya bangun, tanang sampai kaki, betul tak? No, Oh, jin sampai bumi. Faham? Jin oh. jalan, tanang dan kaki bersama. Okey? Jin ada jin boleh masuk dalam laut. Tinggal di dalam laut. Ada jin boleh terbang. Ada jin boleh naik atas langit. Tinggi atas langit sendiri. Boleh dengar. Boleh tengok al-malaikah al-jin. Jin boleh tengok malaikah. Boleh tengok melihat kita. Tapi tak boleh kita melihat malaikat dan jin. Okey. Jin kadang-kadang boleh jalan-jalan macam manusia. Bagi contoh. Bagi contoh. Sila buka surah Al-Anfal. Sila buka surah File. Al-Anfal. Sila buka surah Al-Anfal. Sorry. Yani maksudkan الشيطان boleh kadang-kadang jalan macam manusia. Okey? الشيطان kadang-kadang boleh jalan datang macam manusia. Orang sudah tua. Sentiasa kalau dia datang macam orang lelaki sudah tua. Boleh buka surah Al-Anfal. Okey, Al-Anfal muka surat. Muka surat 183. 183 ayat 48. Kesihatan syaitan terhadap janjinya sebagai satu musuh. 48. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah sebagai elok dan baik untuk diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini Please kuatkan suara. Please, please. Nah, kuatkan suara. dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah sebagai elok dan baik untuk diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada siapa pun dalam kalangan manusia yang dapat menewaskan kamu, dan sesungguhnya aku ialah pelindung dan penolong kamu. Maka Maka apabila kedua-dua puak, iaitu Angkatan Tentera Islam dan musyrik, masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat kirana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat. yang Sesungguhnya, tak dapat lihat. Yes. sesungguhnya Dia aku kata apa? takut Ini sesungguhnya aku takut daripada Allah dan azabnya. azabnya. Apa makna? Di berang Badar. Di berang Perang. Badar, Hmm. الشيطان dengan orang-orang yang kafir. Okay? Musyrik. Look at Ustazah Aisyah, Ustazah Aida. Ya. Kanan ada Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah 313 orang. Okay? Sedang badan. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir 1,000 orang. Hmm. Syaitan dengan orang-orang yang musyrik. Okay? So dia datang jumpa orang-orang yang musyrik macam orang sudah tua.
So mereka jumpa syaitan. Mereka tak tahu syaitan. Syaitan kata apa? Saya nak bagi kamu nasihat. Sebab saya tahu ini Muhammad orang yang jahat. I want to help you. Okay? So orang-orang yang musyrik kata apa? Selamat datang. Welcome to you. Okay? So dia kata saya akan bantu. Saya akan help. Saya akan menolong. So apabila syaitan melihat al-malaikah di berang Badr turun daripada langit, dia buat apa? Dia lari. Oh, Dia dia lari. nampak. Dia kata apa? Saya boleh melihat yang apa awak tak Kan. boleh melihat, tak dapat. Ah. So maksudkan syaitan boleh kadang-kadang datang macam orang sudah tua. Yani maksudkan dia boleh masuk badan orang sudah tua dan dia boleh datang. Ada lagi juga contoh. Ada satu hari apabila orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik nak bunuh Rasulullah. Okey? Di dalam majlis musyawarat. Mereka buat apa dengan Rasulullah? Hari hijrah. Sebelum hari hijrah satu hari. So, syaitan datang macam orang sudah tua. Dia kata, I want to help you. So, ada orang kata, kita boleh menjadikan Rasulullah di dalam penjara. Syaitan kata, no, 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 no. Ini Muhammad orang yang pandai, dia boleh lari. Ada orang kata, boleh kita menjadikan Rasulullah lari jauh, outside Makkah. Syaitan kata apa? No, lidah dia so sweet. So sampai Abu Jahal kata, kita boleh bunuh Rasulullah. Syaitan kata apa? You are right. Yes, yes. Jom kita bunuh Muhammad. Okay? So, sentiasa syaitan datang macam tu. Syaitan hari Arafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman atau Rasulullah bersabda, hari Arafat syaitan ada suara macam keldai. Sebab Allah Subhanahu wa taala ampunan semua berdosa orang-orang yang ahli Arafat. Okay? So, syaitan, apa makna syaitan? Syaitan tiap-tiap orang jahat. Walaupun manusia, walaupun jin, walaupun hayawan, kita panggil syaitan. So, syaitan nama dia apa? Iblis. Yani مثلا contoh, nama saya Mustafa. Tapi saya orang yang salih. Kalau saya orang jahat, nama saya Mustafa dan syaitan. Okay? Yani مثلا di rumah ay ada kucing. Nama dia Salim. Kalau ini kucing jahat, sentiasa kita panggil dia ini kucing syaitan. Ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat unta jahat. Unta jahat. Gigit sini. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ini unta syaitan. Okay? So nama syaitan, kita panggil tiap-tiap orang jahat syaitan. Walaupun manusia, walaupun hayawan, walaupun jin. Okay. Boleh buka surah Al-A'raf atau surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Syayatinul Insi wal Jin. Surah Al-An'am. Okey, boleh buka muka surat 142. Satu empat dua. Ayat 112. وكذلك جعلنا. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri daripada syaitan, manusia, syaitan manusia. Syaitan manusia dan jin. Jin. So maksudkan Ustaz Aida, look at orang yang buat sihir ini syaitan ins, syaitan manusia.
Betul tak? Orang yang buat sihir, ini syaitan. Ini syaitan, ini orang yang kafir. Orang yang macam مثلا sekarang di zaman kita Trump, ini syaitan. Benjamin Netanyahu, ini syaitan. Orang yang bunuh Hitler, syaitan. Bashar al-Assad, syaitan. Tiap-tiap orang jahat, bunuh. Atau مثلا, minta maaf. Kadang-kadang ada orang buat report. مثلا Ustaz Aida, مثلا dia duduk di kondominium, ada orang buat report. Aida orang yang bla 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 bla. Ini syaitan. Tiap-tiap orang menjadikan manusia rasa susah, bunuh, buat sihir. Ini syaitan, betul tak? So, syaitan nama tiap-tiap orang jahat. Walaupun manusia, walaupun jin, walaupun hayawan. Okey, tulis sekarang. Jin ada mini jenis. Ada jin duduk tinggalkan di rumah. Tinggal di rumah kita. Ada jin tinggal di rumah kita. Mungkin sekarang ada orang masuk kelas tadabbur jin, tapi mereka tak bayar, masuk free. Betul tak? Mungkin ada jin sekarang. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Ahlan wa sahlan. Jin, Masya Allah, ramai jin di rumah ai yang saleh. Okey, tak ada masalah. So, ada jin duduk di dengan manusia. Nama mereka Amir, Awamir, Ummar, Amir. Amir. So, jin duduk di rumah kita, Amir. Tapi, kalau kita masuk rumah kita, kita cakap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka tak boleh masuk rumah. Kalau kita makan, kita cakap Bismillahirrahmanirrahim, mereka tak boleh makan. Kalau kita nak minum Bismillahirrahmanirrahim, mereka tak boleh minum. Minta maaf kalau isteri jumpa suami, dia kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim, syaitan tak boleh tidur dengan kita. So, syaitan, orang yang jahat, jin, boleh tidur di rumah kita, boleh makan dengan kita, boleh minum dengan kita, boleh duduk di rumah. Tapi kalau kita cakap a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syaitan lari. Okay, I want to give you example. Dinding rumah kita macam air kosong, syaitan boleh masuk. Kalau kita cakap a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dinding rumah kita macam ais, syaitan tak boleh masuk. Faham? Faham apa makna? So, syaitan atau jin boleh masuk dinding, boleh masuk, boleh keluar, boleh masuk pintu, walaupun pintu tutup, boleh masuk. Tapi apabila saya cakap a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dia tak boleh masuk rumah, tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh minum. I want to tell you, Ustaz Aida, sometimes jin borrow barang kita. يعني مثلا كنتو أستاذ عايدة لتأكل شيء التسميجة. أوكي؟ أستاذ عايدة لتأكل شيء التسميجة. So, Aida nak keluar. Dia cari mana kunci, tak nampak. Tapi tiba-tiba dia nampak kunci atas meja. Betul tak? Oh. Dia kata subhanallah, saya tak nampak. Okey, kadang-kadang ada ulama kata mungkin jin kadang-kadang borrow barang kita, tapi dia tak boleh ambil. Be careful. Al-jin tak boleh kontrol hidup kita. Never. Ada satu perempuan di Shah Alam, Section 3.
sentiasa dia lost jewelry, duit. Dia kata, ya Syekh Mustafa, saya ada duit di rumah hilang. Kadang-kadang ada ring, ada jewelry hilang. Jin boleh ambil? Saya kata, jin tak boleh ambil. Mungkin jin boleh ambil 1 minit. Ambil sikit, balik lagi. Tapi al-jin tak boleh ambil. So dia kata, subhanallah, tak tahu siapa. Saya sentiasa, I lost money, I lost jewelry. Sampai, subhanallah, ada satu hari, dia ada maid from Indonesia. Dia mencuri semua duit dan jewelry dan lari. Pergi ke Berlis, selepas tu masuk laut, balik Indonesia. So, al-jin tak boleh control our life. Al-jin can't control our life. Kenapa can't? Okay, boleh buka surah Al-Isra? Boleh buka surah Al-Isra? Buka surat. Okey, muka surat 288. 288. Ayat 61. Wa idh qulna lil malaikati. Silakan. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, melainkan iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan daripada tanah yang diaduk? Terus. Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau diberi tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan menghasut dan menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit dari kalangan mereka yang ikhlas. Sambung. Allah berfirman Kepada iblis, pergilah, lakukan apa yang engkau rancangkan. Kemudian, siapa yang mengikutmu antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua sebagai pembalasan yang cukup. Dan desak serta pujuklah siapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan sertailah mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. share. Syarikhum maksudkan share. Anak lelaki harta dan anak lelaki. Nah. Serta jadikanlah mereka dengan janji-janjimu. Sedangkan tidak ada apa yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Okey, terus. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan Hamba-hambaku beriman dengan ikhlas, tidakkah engkau, wahai iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya? Tak ada sultan. Tak ada kontrol. Maksudkan sultan, kontrol. Cukuplah Tuhanmu. Sesungguhnya Cukuplah Tuhanmu. 65 lagi. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tidaklah engkau, wahai iblis, mempunyai sebarang kuasa, yes, terhadap mereka. Tak boleh sesatkanlah. Yes. So, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, syaitan tak boleh kontrol kita. Okey? Mesti kita faham, syaitan tak boleh buka pintu tutup. Syaitan tak boleh tutup buka sudah buka. Yani مثلا contoh, wallahi saya duduk di rumah, tiba-tiba buku buka, tak boleh. Wallahi saya duduk di rumah, lampu tutup, syaitan tak boleh tutup, tak boleh buka. Syaitan tak boleh buka مثلا wallahi box. Syaitan tak boleh buka locker. Syaitan tak boleh buka TV. No.
Kalau syaitan boleh, nanti hidup kita rosak, our life rosak, betul tak? Betul? يعني مثلا والله الشيطان kalau boleh الشيطان يعني مثلا contoh sekarang saya ada مثلا ini touch and go. Boleh tahu Ustazah Aida password? Tengok. Tak tahu. Okey. Saya ada مثلا account number. Saya ada account number. Boleh مثلا password account number. Boleh الشيطان مثلا boleh saya hantar syaitan rumah Ustaz Aida. Okey, boleh mencuri her card account number, credit card. No, tak boleh الشيطان. So orang-orang yang sahir, orang yang sihir, orang miskin, betul tak? Kalau orang yang sihir boleh kontrol kita, boleh kontrol orang-orang yang mukmin, nanti hidup kita lain. Hidup kita rosak. Betul tak? Betul. So, Tak. الشيطان buat apa? Sahaja waswasah, yuwaswis. Macam nasihat. Buat, jangan buat. Jom kita ini الشيطان sahaja. Waswas. Waswas. Macam مثلا anak-anak lelaki kadang-kadang ada syaitan jumpa anak-anak lelaki kita. Dia مثلا الشيطان kata apa? مثلا anak-anak lelaki kita anak yang saleh. Okey? Kawan-kawan dia orang yang jahat macam syaitan. Dia kata apa? Jom kita smoking. Anak lelaki kata tak nak. No, cuba. Sangat sedap. So sedap. Murah-murah. Saya bagi free. Betul tak? Kadang-kadang anak lelaki kita مثلا pergi ke restoran orang Arab. Dia shisha. Dia smoking. Anak lelaki yang kita salah tapi kawan-kawan dia macam syaitan. Kawan-kawan dia menjadikan anak lelaki kita jahat. Betul tak? So, الشيطان sahaja boleh waswasah. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. So, mesti sentiasa kita baca tiap-tiap surah mula qul. Okey, Ustaz Aida boleh buka surah An-Nas, please? Qul 604. 604. Okey, Ustaz Aida look at. Qul a'udhu bi rabbin nas. Betul? Betul. Katakanlah. Atas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Betul? Betul. Atas. Qul huwallahu ahad. Betul? Betul. Kanan. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey? Okey, look at. Sekarang berapa qul ada? 4 kali. Betul tak? Katakanlah. Qul. Qul. Katakanlah. Okey. Ada lagi satu surah. Boleh buka muka surat 5, 7, 2. 5, 7, 2. 5, 7, 2. Surah. Surah apa? Uhiya ilayya. Al-jin. Surah Jin. 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 So, surah Al-Jin mula Qul. Qul. So, tiap-tiap surah mula Qul. Kalau rasa susah, rasa ada jin, rasa ada sihir, rasa susah, wallahi tiba-tiba menangis, tiba-tiba rasa tutup hati, tiba-tiba feel boring, tiba-tiba macam tu kepala sakit. Buat apa? Baca ini 5 surah. Qul, 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 qul. Katakanlah. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أوكي أوكي So قل أعوذ برب الناس. So kita ada surah jin dan surah manusia. Betul tak? Surah An-Nas dan surah Al-Ikhlas. Orang yang ikhlas dan orang yang kafir. Apa makna? So, kita look at Ustaz Aida. Ustaz Aida. Kita ada surah Al-Jin dan surah Al-Kafirun. Ada surah Al-Ikhlas, orang yang ikhlas dan surah An-Nas. Ada satu surah
subuh al-falaq. Subuh al-falaq. So ada mini jenis jin. Ada satu jin duduk di rumah kita. Ada jin duduk di rumah kita. Ada jin cari anak-anak lelaki. Ada jin cari anak-anak lelaki. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sebelum maghrib Rasulullah berfirman, wahai manusia, kalau sebelum maghrib menjadikan anak lelaki balik rumah, masuk rumah. Sebab syaitan jin yang jahat jalan-jalan ini waktu cari anak-anak lelaki. So waktu before maghrib dan before maghrib, after maghrib 30 minit ini waktu syaitan jalan-jalan di bumi. Bukan syaitan small, very big syaitan. Very big syaitan. Okay, I want to tell you something. Ada satu hari orang-orang yang ulama dan orang-orang yang sahir. Okay? Orang-orang yang ulama dan orang-orang yang sahir discuss bersama. Orang-orang yang ulama kata apa? Kalau awak boleh kontrol manusia, kalau awak boleh buat sihir, okay, jom awak buat sihir untuk Trump. Let him suka orang-orang yang Palestin. Buat sihir, menjadikan Trump atau Netanyahu suka orang-orang yang Palestin dan dia tak suka orang-orang yang Yahudi. Ini orang sihir kata apa? Tak boleh. Orang ulama kata, kenapa tak boleh? Dia kata, sebab around the Trump ada syaitan, very big syaitan. Dia tak boleh masuk. Dia kata, macam manusia, look at Ustaz Aida, manusia ada security, betul tak? Ya. Betul tak ada security? Around jin, around syaitan, macam Trump, ada security daripada jin juga. Bukan ins. Faham apa makna? Dia kata, awak boleh jumpa, masalan, awak boleh jumpa Trump, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada security. Dia kata, dia syaitan tak boleh kontrol syaitan lain sebab around syaitan ada security juga. Ada security daripada syaitan. So, waktu hari maghrib, tiap-tiap hari waktu maghrib, ada syaitan jalan-jalan di bumi. So Rasulullah SAW berfirman, kalau malam masuk, panggil anak lelaki dan masuk rumah dan tutup rumah. Sebab ini waktu syaitan jalan-jalan di rumah, di bumi. Ada lagi jin marid. Look at, apa makna marid? Boleh buka surah As-Saffat, marid. Boleh buka As-Saffat. Buka surat 446. Boleh buka surah As-Saffat ayat 6. Boleh baca? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami telah menjaga urusan langit daripada setiap syaitan yang derhaka. Mereka tidak dapat. Syaitan marid. Okey, boleh baca bahasa Arab? Wa hifzan? Ayat 7. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Dan kami telah ayat 7. Dan kami telah menjaga urusan langit
dengan setiap syaitan yang derhaka. Dan Derhaka. Okey. So ini syaitan marid, maksudkan syaitan orang yang kuat. Marid. Marid maksudkan boleh terbang. Boleh dengar. Boleh tinggi atas langit. Dia boleh dengar. Dia boleh tengok. Dia boleh dengar malaikat cakap apa. Dia boleh jalan cepat. Ada lagi jenis jin ifrit. Ifrit. Boleh buka surah An-Naml? Boleh buka surah An-Naml? An-Naml. Story of kisah Nabi Sulaiman. Kita semua tahu story Nabi Sulaiman. Boleh buka muka surat 380. 380 ayat 38. 380 ayat 38. Nabi Qala. Sulaiman Sulaiman berkata, pula dalam kalangan bijak pandainya, wahai para pembesar, siapakah antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgah sananya sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri kepada Allah. okay, look Ifrit. at next. Next, Ifrit dari Ifrit. dalam kalangan jin berkata, aku Ifrit daripada jin. Ini orang Ifrit, orang yang kuat. Kuat. Juga look at, wait. Jin ada king juga. Ada 7 king. Jin ada 7 king. Ini 7 anak lelaki iblis. Iblis tak ada isteri. Iblis, syaitan tak ada isteri. Okey, macam mana anak lelaki, anak perempuan datang? Okey. Ada riwayah. Iblis dulu Allah ciptakan badan iblis satu kaki lelaki, satu kaki perempuan. Satu kaki lelaki, satu kaki perempuan. Dia tutup, kawin, buka, selepas tu belakang keluar macam telur. Al-jin keluar macam telur. Okey? Macam telur. Ini so syaitan dia okey, boleh sila buka surah Al-Kahfi. Sila buka surah Al-Kahfi. Engkau faham apa makna? Surah Al-Kahfi ayat muka surat 299. 299. hari kiamat dan penderhakaan 50. iblis. Non 50. Ayat 50. Dan ketiga, Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan iblis. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Maka patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain so daripada iblis iblis? ada zurriyah, betul tak? Hmm. Ada zurriyah, betul? Okey, boleh baca bahasa Arab? Boleh baca Al-Quran wa idh qulna. 50. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. نعم. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وذريته. أولياء. ذرية maksudkan anak lelaki, anak perempuan. Faham apa makna? So الشيطان ada lelaki, ada perempuan, sama-sama manusia. So ada riwayah
Allah ciptakan jin before ins, before Adam, betul tak? Ya. So mereka sudah ada jin lelaki, jin perempuan. Tapi ayah jin lelaki dan perempuan iblis. Macam ayah kami Adam. Ayah jin iblis. So iblis ada zurriyah. Ada zurriyah. So ada jin yang salih, ada jin jahat. Ada jin baik, mukmin, ada jin kafir. Ada jin Yahudi, ada jin Malizi, ada jin Filipin, Indonesia. Sama-sama manusia. Juga ada hayawan-hayawan jin juga. Oh. So ada rumah-rumah jin tapi kita tak boleh nampak, tak boleh tengok. Sebab jin sentiasa suka duduk di padang pasir, di bukit. Jin tak suka duduk dengan manusia. Kenapa? Sebab manusia ada berang, betul tak? Manusia ada kadang-kadang ada kenapa? Sebab al-jin takut kalau kita bunuh jin tambah rasa. Faham apa makna? Kadang-kadang kita bunuh jin tambah rasa. I want to tell you something. Zaman Umar ibn al-Khattab, ada satu manusia bunuh orang jin. Okey? Ada satu manusia bunuh orang jin. So ada polis jin ambil ini orang. Ambil pergi ke padang pasir, selepas tu mereka masuk dalam bumi. Selepas tu dia masuk di penjara 4 tahun. Okey? So selepas 4 tahun ini orang balik. Umar bin Khattab kata, awak di mana? Ini orang kata, saya dalam penjara. Umar bin Khattab kata, penjara apa? Dia kata, penjara jin. Alamak. Jin apa? So dia kata, wahai Umar, believe me, saya bunuh orang jin lain, tapi tambah rasa. So tiba-tiba ada jin ambil saya masuk dalam bumi, so masuk mahkamah. So ini judge dalam jin, dia kata saya masuk penjara 4 tahun. Selepas 4 tahun saya keluar. So Umar bin Khattab kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa? Sebab isteri ini orang sudah kahwin. 4 tahun kita tak tahu dia di mana. Okey? So selepas 4 tahun, Umar bin Khattab kata dengan isteri, nak suami baru atau suami sudah lama? Ini isteri takut sebab ini suami sudah lama pergi jin. Dia kata tak nak. Dia nak suami baru. Okey? So maksudkan di syariah kalau ada orang hilang, dia lari, kita tak tahu pergi mana, 4 tahun isteri dia boleh kahwin selepas 4 tahun. Faham tak? Again, kalau ada isteri, suami dia lari, kita tak tahu dia lari di mana. Tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, kita tak tahu suami dia di mana. Selepas 4 tahun hilang. Ini suami hilang. Kita tak tahu dia sudah meninggal, dia di dalam laut, dia sudah mati, tak tahu. Selepas 4 tahun ini isteri boleh kahwin. So al-jin makhluk biasa. Boleh cakap, ada suara, mereka kahwin, mereka ada ma'had tahfiz, mereka ada apa-apa, tapi tak ada nabi jin. Tak ada nabi jin. Jin mesti ikut nabi manusia. So tiap-tiap zaman, tiap-tiap jin, yani مثلا contoh, Allah hantar Nabi Muhammad untuk ahli Shah Alam. So tiap-tiap jin duduk di Shah Alam mesti ikut Rasulullah. Okay? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiin, akhir nabi, semua jin di dalam bumi mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua manusia di zaman kita mesti masuk Islam. Tapi zaman Nabi Musa, jin Nabi Musa, kaum Nabi Musa only, kaum Nabi Isa only, kambung Nabi Isa, kambung Nabi Musa only.
Kampung jin lain tak perlu masuk Islam. Sebab tiap-tiap kampung ada satu Nabi. Okey, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang hantar 3 Nabi bersama. Yani مثلا ada satu hari ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Ismail, ada Ishaq, ada Yaqub. Tiap-tiap orang ada satu kampung. So jin dalam مثلا Allah hantar Nabi Ibrahim Bitaling Jaya. Okey, jin Bitaling Jaya ikut Nabi Ibrahim. Allah hantar Nabi Ismail KL. Okey, KL ikut Nabi Ismail in manusia dan jin. So Allah hantar مثلا Nabi Yusuf Terengganu. So ahli Terengganu semua masuk agama Nabi Yusuf. Jin dan manusia. Faham apa makna? Kecuali Rasulullah. Semua manusia mesti ikut Rasulullah. Ahli Malaysia, ahli Indonesia, Turkiya, Germany, Hollanda, Nemsa, American, British, semua mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi insya-Allah kita akan teruskan next week. Jangan takut. Don't worry. Selamat datang dengan jin orang-orang yang salih next week. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Are you okay? Salam. Are you okay Thank today you, class? Syekh. Suka kelas today? Ustazah Aida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah wabarakatuh. Aida. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh Kak Ani bertanya